Ramai orang gaji RM5,000 tapi tetap rasa tak cukup. Kalau gaji RM5,000, macam mana agi simpanan ikut kata pakar? Ramai orang gaji RM5,000 tapi tetap rasa tak cukup. Save tengok video ni sampai habis. Masalah sebenar bukan gaji kecil ataupun besar. Masalahnya, tak ada sistem agihan yang betul. Pakar Kewangan Malaysia, Tuan Aziz Ali tekankan satu prinsip asas iaitu menyimpan dahulu baru berbelanja. Minimum 10% wajib kita simpan paksa diri. Contoh, agihan mudah untuk gaji yang RM5,000. 10% simpanan wajib RM500 ini bukan baki. Ini kena asin dahulu sebaik sahaja gaji anda masuk. 60% keperluan asas RM3,000 iaitu rumah, bil, makan, transport anak-anak. Kalau lebih dari ni lifestyle perlu dikecilkan. 20% adalah kehendak iaitu sebanyak RM1,000 seperti makan luar, kopi, shopping, hiburan. Kalau kewangan ketat, bahagian inilah yang anda perlu potong terlebih dahulu. 10% perlindungan dan ilmu RM500 iaitu takaful, upgrade ilmu, baca buku kewangan, kemahiran dan tambah income anda. Sekarang soalan penting, RM500 simpanan tu simpan dalam bentuk apa? Kalau simpan dalam bentuk duit kertas, anda akan mudah bocor, mudah tergoda dengan nombor-nombor, mudah habis. Sebab itu saya cadangkan alihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas. RM500 sebulan anda boleh terus tukar kepada grade emas, tak perlu tunggu kaya. Orang kaya jadi kaya sebab tabiat menyimpan. Simpan emas bukan soal kaya cepat, tapi soal nilai simpanan tak bocor dimakan oleh inflasi. Kalau gaji RM5,000 pun gagal untuk menyimpan, gaji RM10,000 nanti pun apatah lagi, cerita pun tak akan sama, tak dapat menyimpan juga. Mulakan dengan sistem, bukannya dengan alasan. Jadi jom saya bantu anda untuk buka akaun emas percuma. Melalui akaun emas Skate Public Gold, boleh isi maklumat dekat saya akan guide anda untuk menjadi kaya dengan emas.